So waktu tu hang rasa bangga sebab menjadi seorang pembayar cukai di Malaysia sebab hang punya gaji tinggi lah. Okay, so lepas dah kerja, apa hang punya situation pada waktu tu? Tentu aku masih lagi dalam keadaan rasa bangga. Ini tak adalah bangga sangat. Bangga di antara kawan-kawan saja. Tak adalah pemuda kebanggaan Malaysia, tak adalah. Antara member paling bercapap tentu aku lah. Paling kaya lah. Paling kaya tentu aku lah. Okay. So tentu aku macam rasa macam ya Allah terima kasih. Susun jalanku cantik. Diploma kejuruteraan, jadi site supervisor. Lepas ni jadi engineer. Lepas jadi maju lah aku nampak macam tu lah. Okay, walaupun dia sama-sama sebenarnya. Tapi aku nampak, ui boleh jadi ni pemaju perumahan. Okay. Tapi masalahnya, realitinya, lepas 2 bulan masuk ke bulan yang ketiga, hidup aku dekat site. Oh, maksudnya baru kerja 3 bulan lah? 3 bulan je. Cumanya sampai tahap aku sampai berdoa lah supaya aku demam. Tapi ada satu hari tu aku dedar. Aku dedar tak nak balik kerja tu. Aku pun dah bagi hint lah dekat aku punya manager. Dia pun tidak serumah aku. Kan? Aku cakap lah aku dedar kan. Sekali dia pergi beli ubat. Dia beli ubat. Aku terpaksa minum hadapan dia. Esok sembuh kan? Aku ya Allah itu first time aku sihat. Tapi aku rasa menyesal. Lepas tu manager aku pun beritahu aku. Cuti buat apa? Baik ambil duit. Baik kerja dapat duit. Duduk rumah mental buat apa dia cakap aku. Aku pun gelak-gelak.